Pada pagi ini kita akan melaksanakan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 peringkat negeri Pahang, di mana program ini akan bergerak ke 7 checkpoint utama yang kita telah kenal pasti, melibatkan lebih kurang 15 agensi kerajaan yang akan turut bersama dan swasta, di mana itu melibatkan seramai lebih kurang 60 orang peserta. Rombongan KMJJ ini dijangka berlepas pada jam 8 pagi di checkpoint utama itu di Wisma Persekutuan Kuantan, dan salah satu agenda ini adalah untuk mengedarkan kit satu rumah satu jalur gemilang kepada kluster-kluster yang terlibat, itu di mana 6 kluster telah dipilih pada hari ini yang melibatkan kluster kesihatan iaitu di Hospital Tengku Afan Aksar Kuantan. Kemudian kita akan ke kluster industri iaitu di Shell Bypass Bukit Rangin dan Pasaraya Daya Gading Paluk. Kemudian kluster rumah ibadat iaitu di Serap Perumahan Bukit Rangin Perdana 2, dan seterusnya kluster komuniti iaitu Kampung Beserah Pantai, dan seterusnya kluster keselamatan itu di Markas Polis Marin Wilayah 3.